bunuh aku, macam mana kau bunuh sendiri? Pakai ilmu hitam kau tu? Kau nak anak kau mati. Kau tak nak apa-apa dari rumah ni. Tapi rumah ni nak sesuatu dari kau. Janji kita sumpah setia. Waris susuk ni mengisahkan Maya dengan anaknya berpindah ke rumah agam selepas kematian ibunya lah. Dan bila dia pindah ke rumah agam tu, tiba-tiba dia rasa ada gangguan mistik yang pernah berlaku dengan keluarga dia dulu sebelum ni. Bila dia tengok dengan gangguan tu, dia rasa, mak aku pun pernah kena gangguan dengan gangguan mistik ni kan. So dia cari macam mana, siapa yang punca yang buat gangguan mistik ni semua. Dan selalunya orang cerita pasal susuk cantik dengan ni. So orang tak tahu pasal susuk aura ni. Saya buat cerita ni ada di keliling saya ada yang pakai susuk tu, tapi mungkin dia dah berubah lah kot kan. Kalau susuk aura ni panggil susuk belian. Cara nak pakai dia, orang kata kena makan pisang tu, tapi dia buat dia tu darah, kena sekali dengan pisang dia kena makan. Pantalan tak boleh makan pisang. Tu je. Zaman-zaman tahun 70-an dulu, saya banyak dengar susuk untuk kecantikan, susuk untuk kekuatan. Memang diamalkan lah benda-benda ni. Bukan semua orang. Benda yang tak elok lah. Benda yang tak elok di mana nanti kita akan dikuasai oleh satu entiti yang lain. Jadi itu yang kita nak bawakan susuk ni kepada masyarakat, bahawa susuk adalah satu pekerjaan yang syirik. I think susuk dah ada, dah lama, dah beratus-ratus tahun. Setiap kaum bangsa di seluruh dunia memang menggunakan susuk dengan cara sendiri. Lelaki dan perempuan actually both. Cuma apa yang mereka guna tu berlainan. Dan di Asia of course kita ada sejarah penggunaan susuk kita dan mengapa dan kenapa dan bagaimana. Semuanya adalah untuk nampak lebih elok. Nampak lebih cantik. Kenapa ada orang yang nak pakai? Kenapa ada orang yang tak nak pakai? Kalau ada kekosongan yang rasa kena isi, kat situlah kita mencari apa-apa yang kita boleh untuk mengisi kekosongan tu. Sebenarnya kan saya tak tahu pun susuk tu lelaki boleh pakai. So sebelum cerita ni saya tak tahu pun susuk tu apa. Ingatkan susuk tu orang macam pakai susuk untuk suara sedap, untuk cantik. Betul lah kan, benda tu ada kan. Bila kita main dengan benda-benda yang halus, benda-benda yang black magic ni, it's never forever. And then benda tu once you start it, you will get addicted to it. Benda tu akan datang balik dekat awak. I memang pantang lah benda-benda susuk ni. I didn't even know what it was guys. Okay. Saya memilih tajuk pewaris susuk ni sebab saya memilih apa yang berlaku dekat sekeliling kita. Kadang-kadang zaman moden ni orang tak tahu. Ada orang masih memakai susuk. Kira kadang orang tu pakai susuk ada sebab kaya, ada sebab aura dan sebab untuk cantik lah. Tapi saya nak pilih pada tajuk ni sebab nak menceritakan kepada masyarakat zaman moden ni masih ada lagi memakai susuk yang untuk kehidupan dia sekarang ni. Saya tak pernah terbabit dengan satu watak yang sebegini sebelum ni. Adif ni adalah seorang mangsa daripada isteri dia, lakonan Cik Puan Salimah Ibrahim. Seorang lelaki, seorang suami yang berjaya sebagai seorang politician, berjaya dalam bidang perniagaan tetapi gagal dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana perasaan seorang lelaki bila melihat isteri dia di depan mata bergandengan tangan, bercumbu-cumbuan, berpeluk-pelukan dengan lelaki lain. Sedangkan Adif di luar dihargai, disanjungi sebagai seorang lelaki yang hebat, lelaki yang dapat menjaga rakyat dia. Watak ni sebenarnya memberi satu tamparan yang besar kepada saya, bagaimana untuk saya melaksanakan satu tugas yang mana saya harus berpasangan dengan pelakon yang lebih muda, Alia Iman. Bagaimana gandingan saya dengan dia dapat diterima oleh penonton dekat luar sana. Jadi dalam masa yang sama juga watak tu dibentuk dengan ketaksupan dia, dengan keinginan dia, dengan ketakmakan dia kan. Dalam masa yang sama juga watak ini harus dilihat begitu elok, begitu cantik di pandangan mata penonton itu sendiri. Dan alhamdulillah gandingan saya bersama Alia dan beberapa pelakon lagi, saya rasa ada keserasian yang sangat dalam yang membuatkan saya berdebar untuk menunggu reaksi daripada penonton-penonton.
This is my second time dapat bekerja dengan Datuk Roshamno. Filem pertama dengan dia, I berlakon Janji Diana. 2003. Keadaan sangat berlainan, tapi nasib baiklah chemistry tu dah ada kat situ. Kita ada persefahaman di mata. Tu je I boleh explain. Saya rasa semua babak dalam filem ni mencabar kerana filem ini harus memberikan satu ketegangan kepada reaksi penonton itu. Cabaran-cabaran yang besar datang pada setiap babak kerana setiap babak tu memerlukan momentum-momentum yang tinggi untuk memberikan satu dimensi penglihatan kepada penonton untuk melihat bagaimana gabungan di antara manusia dan alam lain. Manusia dengan jin. Kalau dekat sekarang ni dia orang panggil pepengaruh, tetapi kalau zaman-zaman dulu pepengaruh dia ialah kuasa lain, jin. Jadi masih digunakan kat sini. Jarang sekali saya bawa watak dalam filem-filem yang jenis begini. Saya minta saya minta tolong kepada semua peminat-peminat saya. Korang tolong aku datang panggung balik macam mana korang tengok cerita KL Menjerit dulu, Lala Isabella apa semua kan. Jarang aku dapat jadi hero sekarang dalam umur macam ni. Sekarang biar aku jadi hero, korang kena support aku balik lah. Dan khasnya bagi yang muda-muda, korang ada pelakon muda, Trisha Roy, Alia Iman yang cantik, manis, yang bijak tu kan. Dan ini gandingan, korang jangan tengok dari segi glamour saja, tapi tengok dari segi naskah dia, dari segi lakonan, dari segi persepsi bagaimana kamera diletakkan, bagaimana lighting dia buat begitu cantik, dan akting-akting yang bagus dalam filem Berwaris Susuk. Seroja tu bukan yang wanita misteri yang semua orang boleh nak categorizekan dia. Seroja dia banyak layers. Dia kahwin dengan Hadif, seorang businessman, dan juga dia pernah terlibat in politik sebelum tu. Seorang lelaki yang sangat berkuasa. Seroja juga seorang wanita yang berkuasa juga, tapi dengan cara yang berlainan. Walaupun dia ada segalanya dalam hidup dia, ada suami, ada duit, kekayaan, tetapi ada sebab yang dia sunyi. Dia terperangkap dalam perjanjian yang dia telah buat lama sebelum kisah ini. Ini adalah filem horror saya yang pertama. Bila first dapat skrip, I was like, boleh ke ni? I tak takut tak nampak cantik ke, nampak buruk ke, tak glam. Itu lagi best sebenarnya, sebab kita bermula dengan I sebenarnya bermula dengan filem. Tetapi semua yang I bermula tu lebih kepada komedi, filem polis. Tapi bila dapat skrip dengan watak Seroja ni, I was like, sangat depressed lah perempuan ni. Macam mana I nak bawa watak ni dengan keadaan sebenar I sebagai seorang yang quite positif, seorang ibu, seorang isteri yang pergi gym, yang happy go lucky. Tapi dalam watak ni I kena prepare betul-betul untuk menjadi Seroja yang sangat sunyi, full of mystery, terperangkap, nampak dia punya penderaan, kesakitan. Dari situ I gunakan all of my psychology studies background, tarik yang kita dah belajar sebelum ni untuk memahami watak Seroja ni. This is the first time I dapat bawa watak macam ni, and in a film, so it was sangat-sangat exciting lah untuk I terima. So the preparation untuk Seroja ni agak dalam. Dari segi physical, I cuba jauhkan diri dengan my friends and then my family. Few days sebelum shoot, memang tak boleh terlalu selesa, mesra, bahagia kalau tak nampak segalanya dekat mata. Orang kata, method sangat tu. Tapi memang pun filem, so kamera sangat close up, mata tu akan nampak. So kita kena pandai-pandai lah. I tak pergi gym selalu. Kalau kita nampak terlalu macam orang pergi gym, tak percayalah nanti kan. So mentally, I kena fikir pasal benda-benda yang teruk lah in my life, yang kita kehilangan dan all of those things. Emotionally, kena prepare sebab Seroja ni watak yang emosi dia sangat terganggu, dan memang patut pun terganggu. Bila dah tengok faham lah. Spiritually kena jaga juga dan kena adjust sikit. Bila kita bawa watak macam ni, kita kena prepare, kita kena kuat juga. Make sure kita cukup solat, bila on set pun kita solat, and kita just take care of everything.
I harap diorang akan rasa bangga. Filem seram kita dapat compete juga dengan filem-filem Southeast Asia yang lain, international, insyaAllah. Kita ada cerita kita juga yang menunggu untuk disampaikan. I harap juga ada pengajaran kat situ. Anything yang kita buat untuk mengisi kekosongan, dia takkan membawakan kebaikan. Kekosongan tu hanya boleh diisi dengan cara yang betul. Sebab kita ni manusia sentiasa rasa benda tak cukup. Dan kita cuba nak cukupkan tu, kadang-kadang moral kita affected, maruah kita affected. And filem ni juga bukan menjatuhkan wanita, dia lebih kepada mengangkat wanita. Wong jagat kabeh. Arep maring aku. Ono nang desa. Betul dah rumah ni. Tu gambar lama memang nampak lain sikit. Awak dari agensi pembantu rumah kan? Saya minta maaf ya, sebab terpaksa bawa anak saya sekali. Tak apa, tak ada masalah. Kau kena keluar daripada rumah tu sebelum terlambat. Kau nak anak kau mati. Maya perlukan saya untuk Ayu. Dan saya perlukan Maya untuk jaga rumah ni. Semua dalam rumah ni hak aku. Hati-hati kalau kau cuba nak rampas. Benda yang dihantar, ada yang berdendam, dia takkan berhenti. Sampai kamu mati. Itu di balik pintu sedang sembunyi. Persiapan saya untuk bawa watak Maya ni agak heavy because first saya sendiri sebagai Alaiman saya tak pernah ada anak, saya belum kahwin, dan Maya dia ada seorang anak perempuan. Persiapan saya is that saya build karakter Maya ni dari segi memahami apa yang dia mencari, apa yang dia nak tahu, apa motif dia. So untuk build benda tu I tried to do it to myself. So when I got the momentum, I build it dekat dalam Maya. And then I did some reading regarding mothers, connection antara ibu dan anak. My connection dengan Ayu tu sangat-sangat strong. So far Ala dah pelakon drama almost 7 years now. Sangat-sangat berbeza. Kita pelakon drama is always fast paced, is always dramatic, always banyak episode, always like long period of time shooting. So bila I masuk filem punya set, it was totally different. I was like, wow, gempak tu set ni. Because I always wanted to shoot film and I love how committed and deeply built the colours on set. Everything takes time. Everything is so detailed. Darah I, like literally from my dad, he was a film actor. So I always wanted to know set film ni macam mana, dan sangat-sangat best. Sangat best gila. One of the scene yang saya akan sentiasa ingat dan bagi saya scene tu special, scene saya dengan watak Ayu, which is Maya punya anak perempuan lah. She is a special child, dia bisu. So sebagai seorang ibu dengan anak yang bisu ni, kita ada special ways of communicating sebab dia tak belajar bahasa isyarat apa semua tak. She grew up untuk communicate dengan ibu dia cara lain sikit.
Babak ni sebenarnya sangat-sangat sensitif lah. Saya agak takut sebenarnya untuk buat scene ni. Tapi for me, during that moment, kalau saya takut untuk buat scene, that means saya bukan pelakon yang bagus lah. Seorang pelakon kan kita berlakonkan sahaja. Nervous tu nervous sebab takutlah penerimaan netizen juga macam mana nanti. During that time, yes, saya dah discuss dengan Dato' Syamnur, dengan director macam mana nak buat. InsyaAllah lah korang tengoklah nanti. Yalah, Alia ni adalah muda daripada saya, dan ada satu babak yang hampir-hampir saya dengan Alia melakukan perbuatan yang dilarang lah. Bibir saya dan bibir Alia tu dah hampir dekat begini. Tapi itu bukanlah gatal, itu kehendak daripada skrip tu sendiri, dan saya terpaksa buat kerana saya dah menerima watak tu. Jadi bukanlah saya nak bawa watak gatal tu sangat, tapi bila bawa watak gatal tu macam orang terasa saya ni gatal. Kerana itu tanggungjawab kan, tanggungjawab yang diberikan kepada saya, bagaimana untuk merealisasikan watak yang diberikan. Harapan saya semoga korang dapatlah rasa apa yang Maya rasa, dan dapatlah rasa apa yang Ayu rasa. Dia tak adalah scary sangat. It's more to about sedih sebenarnya, sebab family, it's about sacrifices. So I hope that you guys will enjoy this film. Om jagat kabeh satu arep maring aku. Ono nang desa. Betul dah rumah ni. Tu gambar lama memang nampak lain sikit. Awak dari agensi pembantu rumah kan? Saya minta maaf ya, sebab terpaksa bawa anak saya sekali. Tak apa, tak ada masalah. Kau kena keluar daripada rumah tu sebelum terlambat. Kau nak anak kau mati. Maya perlukan saya untuk Ayu, dan saya perlukan Maya untuk jaga rumah ni. Semua dalam rumah ni hak aku. Hati-hati kalau kau cuba nak rampas. Benda yang dihantar, ada yang berdendam, dia takkan berhenti sampai kamu mati. Itu di balik pintu sedang sembunyi. Cerita ni daripada lain sebab saya mewujudkan watak antagonis. Dari segi pelakonnya adalah Cik Puan Sarimah, Datuk Rosham, Haidar Othman, dan ada elemen-elemen lain tentang family dan di sekeliling orang tu lah untuk membantu family ni. Dan banyaklah elemen suspend dengan seram lah. Faizal Najman ni saya panggil dia Jai. Saya bukan baru bekerja dengan dia. Dia adalah seorang penolong pengarah ketika saya bekerja dengan Rashid Sibe. Apabila Jai dilantik untuk mengarahkan filem ni, saya rasa dah sampai masa dia, kerana saya melihat komitmen dia di lapangan drama dulu. Dan apabila saya bertanya beberapa soalan dengan dia, apakah yang pertama saya tanya dengan dia ialah, Jai, kau dah ready ke untuk shoot filem? Dia kata dia dah ready sangat dan dia dah tunggu lama. Dan saya tanya dekat dia, are you ready tak untuk shoot aku sebagai hero engkau? Dan dia kata itu impian dia dah selama bekerja dengan Rashid ataupun pengarah-pengarah lain bekerja dengan saya dulu. Dan kalau engkau ada impian, adakah engkau mempunyai naskah yang baik untuk engkau bagi pada aku? Dia kata, bang, saya dah sampai ke 8 draft ni bang. Ini dah terbaik untuk abang, sebab tu saya pilih abang untuk watak Adif ni. Jadi sebab tu saya menerima dan saya berkolaborasi dengan dia. Dan
Dan bestnya, dia sentiasa terbuka idea, carangan-carangan daripada saya. Begitu juga tim dari segi DOP apa semua, gaya lakonan. Kadang dia terbuka untuk saya memberi pendapat saya. Jadi saya bebas dapat berkarya dengan orang yang dapat menerima karya saya dari segi lakonan. Satu ialah peluang yang diberikan kepada saya. Saya pernah bercakap dulu, saya nakkan peluang daripada pengarah-pengarah baru khasnya, dan saya nak bekerja dengan orang baru supaya saya kelihatan baru, dan peluang untuk menjadi watak utama tu paling penting bagi saya. Jai seorang yang sangat cool, dia chill, dia macam kat belakang macam okey. Kita bermati-matiannya berguling-guling dalam lumpur. Okey tak, Jai? Dia okey. Tu je. Kita okey lah tu. Okay. I suka Jai sebab kita boleh discuss dengan dia. Dia tak bagi perasaan yang kita takut dengan dia. So kita rasa, bila kita rasa kebebasan tu sebagai pelakon, barulah kita boleh bincang and then hidup lagi watak kita. Alhamdulillah, it's my first time working with him. Sangat-sangat membantu. He accepts bila nak buat satu scene tu, if I ada idea ke ataupun cast lain ada idea ke, kita akan sit down, kita akan borak. And borak tu dia tak rasa pressure tau. Dia tak rasa macam kita kena ikut director. Tak, it was always a discussion, and he made us like a family dekat set tu. Sangat-sangat senang, dan I'm looking forward to work with him again. 5 paling mencabar adalah macam mana saya nak menghidupkan watak tu, nak mewujudkan kata shot yang nampak suspense, seram. Sebab saya sendiri peminat cerita hantu. Saya suka bawa, kalau saya mengarah, saya suka bawa POV seorang penonton. So bila saya tengok monitor tu, saya jadi penonton. Saya tengok wayang lah. Setiap elemen yang saya bagi tu adalah apa yang saya rasa dan apa yang penonton rasa untuk wayang nanti. Production semua, the team, the crew lain macam lah orang nak kata kan. Tengah malam, pagi-pagi, kebanyakan scene-scene yang I buat tu pukul 3-4 pagi sebab kita nak capture the silence dan eerie rasa pagi-pagi tu kan. Bila nak dekat dengan subuh, selalunya sebelum subuh tu lah benda-benda berlaku kan. So kita guling lah, masuk lumpur lah, nampak macam-macam lah masa shoot. Tak payah nak berlakon sebab perasaan tu dah ada. It was a really great experience dengan special effects team. Mula-mula baju dia macam mana untuk nampakkan sesuatu, macam mana baju dia pada pengakhiran. So a lot of work went into the whole thing with a team lah. Kita kata teamwork yang membantu. Dalam gangguan dalam masa sepanjang syuting tu adalah gangguan. Adalah budak kru masa dekat Balapala Gombak tu pun dia tengah set up, benda tu duduk tenggek dekat lampu doang tu je lah. Yang lain tak ada apa lah. Okay je. Sehidup semati, pewaris susuk. Hai, saya Sarima Ibrahim, membawa watak Seroja dalam filem Pewaris Susuk. Rahsia yang dulunya tersembunyi kini kembali menuntut janji. Saya nak jemput anda semua datang ke semua pawagam di seluruh negara pada 30 April nanti untuk saksikan bersama-sama. Apakah rahsia itu? Kalau korang nak rasa debaran yang lain macam, jom tengok Pewaris Susuk 30 April di pawagam berdekatan dengan anda. Saya Faizal Azaman, Direktor Pewaris Susuk yang bakal menemui anda 30 April di pawagam. Kau nak bunuh aku? Macam mana kau bunuh sendiri? Pakai ilmu hitam kau tu? Kau nak anak kau mati. Kau tak nak apa-apa dari rumah ni. Tapi rumah ni nak sesuatu dari kau.